Hello. Perkhidmatan analisis sedang berhubung dengan anda Guru Markets. Mari kita mulakan dengan beberapa maklumat ringkasan tentang perbadanan itu. Mari lihat setiap parameter dengan lebih terperinci di bawah. Jika perlu, anda boleh menghentikan video tersebut. Anda boleh mengkaji setiap parameter perbadanan yang anda selidiki dengan lebih terperinci. Sekarang kita akan menganalisis penunjuk asas semasa syarikat United Health Group, ticker UNH. Ulasan ini dibuat menggunakan data semasa setakat 19 Mei 2025. Mengikut klasifikasi Guru Markets, syarikat United Health Group Inc. tergolong dalam subkategori Mesra. 18 organisasi mengambil bahagian dalam analisis yang cukup mewakili. Keputusan keseluruhan bagi syarikat berkenaan adalah seperti berikut, 2 daripada 10 mata. Skor purata untuk subkategori, 2.5 mata. Jika anda melihatnya secara meluas, dalam rangka kerja pasaran secara keseluruhan, anda dapat melihat bahawa penarafan purata untuk pasaran secara keseluruhan ialah 1.9 mata terhadap penarafan 2 mata United Health Group. Membandingkan dinamik harga saham syarikat United Health Group dan syarikat subkategori, kita akan melihat bahawa dalam tempoh 12 bulan lepas saham United Health Group menunjukkan dinamik tolak 43.2%. Terhadap perubahan harga dalam subkategori tolak 21.5%. Ini tidak bermakna apa-apa pasti, tetapi perlu untuk mengingati fakta ini. Permodalan pasaran organisasi United Health Group berjumlah $264.82 bilion. Dengan permodalan pasaran $515 bilion, subkategorinya ialah United Health Group menyumbang bahagian sebanyak 51.383% dan merupakan peneraju utama subkategori. Nilai buku syarikat dianggarkan $95.01 bilion. Nilai buku subkategori ialah $229 bilion. United Health Group Inc. menyumbang 41.468%. Setelah membandingkan saham bursa saham dan nilai buku, kita melihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki United Health Group dalam subkategori apabila menilai nilai pasaran ialah 51.383%. Nilai buku ialah 41.468%. Ini adalah 19% kurang daripada bahagian nilai pasaran. Penilaian bahagian pasaran syarikat dan permodalan kunci kira-kira subkategori, buruk, tolak 1 mata. Syarikat yang dikaji mempunyai liabiliti kewangan sebanyak $81.716 bilion. Hutang kepada nilai buku ialah 86% daripada ekuiti. Penilaian kewajipan kewangan syarikat boleh dilalui 0 mata. Nisbah harga kepada pendapatan syarikat ialah 12. Dengan purata untuk subkategori 13.6, ini adalah 12% lebih rendah daripada purata untuk subkategori. Penilaian nisbah nilai pasaran saham kepada keuntungan syarikat berbanding dengan syarikat dalam subkategori, baik, 1 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah 22.108 juta. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka 24.451 juta. Ini adalah 10.6% lebih daripada pada masa semasa. Penilaian penunjuk unjuran keuntungan masa depan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Nisbah nilai kepada hasil syarikat ialah 0.6. Purata bagi subkategori ialah 0.5, iaitu 20% lebih tinggi daripada purata bagi subkategori. Penilaian harga pasaran kepada nisbah hasil berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh dilalui, tolak 0.5 mata.
Hasil selama 12 bulan terakhir ialah 410,090 juta. Hasil masa depan untuk 12 bulan akan datang diunjurkan sebanyak 449,390 juta. Dan ini 10% lebih daripada sekarang. Penilaian penunjuk unjuran jualan masa depan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Marginality ialah 5.4%, dengan purata bagi subkategori ialah 3.6%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 1.8%. Penilaian marginality berbanding penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Bahagian syarikat dalam bilangan pekerja dalam subkategori ialah 57.361%. Ini adalah 12% lebih daripada bahagian permodalan pasaran. Dan fakta ini menunjukkan ketidakseimbangan harga bursa saham syarikat Unitedals Group Inc. kemungkinan besar ke arah meremehkan. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja organisasi adalah sama dengan $662,000. Dan untuk subkategori $739,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 10.4%. Penilaian modal pasaran syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Keuntungan setiap pekerja ialah $55.30. Purata dalam subkategori ialah $54.40. Dan perbezaan antara purata bagi subkategori dan penunjuk syarikat ialah 2%. Penilaian keuntungan setiap pekerja individu syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Bahagian hasil setiap pekerja syarikat ialah $1,025,000. Subkategori $1,506,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 47%. Penilaian hasil setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Volum urus niaga jualan sepadan dengan 1%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 1.4%. Ini adalah penilaian tentang potensi risiko sesak yang singkat. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 20% bagi syarikat Unitedals Group Inc. Manakala dalam subkategori tahap RC 14 ialah 34%. Secara purata, sekuriti subkategori dinilai lebih tinggi daripada syarikat Unitedals Group Inc. Penilaian saham semasa syarikat adalah sekitar $292. Anggaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $414. Harga sebenar dan dinamik ramalan konsensus adalah lebih kurang 42%. Mari lihat jadual pesanan. Ia tersedia untuk semua orang. Pautan ada dalam komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang diterima umum pada musim semasa oleh sistem maklumat dan rujukan guru markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada penilaian syarikat United Health Group. Sistem maklumat guru markets keputusan berikut dibuat. Jangan buka perjanjian itu, kerana video semasa adalah ulasan. Terima kasih penonton kerana menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan daripada Guru Markets.